bulan duduk di Telaga Minyak. Telaga Minyak ada bini tak? Tak ada gambar bini. Tium gambar nak malam. Kuek tium gambar. Faham tak lagi? Jadi bila kita balik naik chopper, turun di Kuantan, seronok tak kita? Setelah 2 bulan ada di laut. Nah, masa kita naik chopper kita hantar mesej, abang balik hari ini. Faham? Bini kita jawab sepatah je, Yahoo. Faham tak? Kita kata bukan Yahoo, Google. Faham tak? Contoh. Jadi kita nak WhatsApp kita pun tak mesej Bini kita pula tiba-tiba ada balik ke Dungung daripada Kuantan, tengok Tok Ki saudara sunat kali lagi. Faham tak lagi? Tak khabar pun ke kita. Faham? Kita naik taksi daripada airport nak lapar ke rumah Andra Mahkota, seronok bayar dah ke bini. Tak balik terus berhenti dulu kedai kopi tu. Bahang apa benda? Kopi ni, kopi janda. Supik pasok bumi. Nampak? Lepas tu madu 3. Faham tak? Jintang manis 9 belah utik. Madu pula 15 sudu. Telur yang kapung 7 butir. Tapak kuning muka tu lagi. Pasal gerang 2 bulan tak tengok bini. Seronok. Sampai di rumah, turun taksi, nampak? Naik tangga rumah, nyanyi. Dah ingat bini tunggu dalam. Bulan takkan terang tanpa ceri wajahmu. Okey pintu. Assalamualaikum. Senyap bini kita. Main sembunyi-sembunyi, main nusuk ni. Masuk dalam rumah bilik tak. Assalamualaikum. Senyap juga bini. Ke ada dalam robok baju. Buka robok je. Tak ada orang pun. Baju je. Nampak? Ke mana? Ke dalam obeng. Nampak tak? Cari dalam obeng tak ada juga. Lalah sekali baru nampak mesej, baru buka. Saya balik ke Dungun tak lama 3 hari saja. Faham tak lagi? Tok saudara sunat semula, darah banyak sangat. Contohnya Allah kita, perasaan kita gua ni. Jolok balik Tokat Ali. Orang luar mula. Dah 3 jam. 3 jam dah menengung atas Wangbong. Tubik habis supik-supik. Dah makan ke supik-supik. Faham tak lagi? Gerang tak? Nak marah tak? Nak marah ni la'anat hal malaikah, malaikat laknat. Tak teruk suami, boleh jadi meninggal dunia, mati atas lambu belalok mata. Faham lagi? 2 bulan dah tak bersama, last kali turun period. Faham lagi? Jeng atas tu, duduk atas platform, atas helikopter tu goges dah helikopter. Faham lagi? 2 jam nak marah muka-muka nak marah ke bini, tak khabar keluar. Kring bini call. Dak akak. Lalah sekali 1836 miss call. Faham tak? Muakak tak? Gerang sangat ni nak marah, lalah kali akak. Jangan hubungi ku lagi. Ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Mana? Mu nak ngerti ke aku balik tu 2 bulan duduk Sarawak, muka kuning terus nak ke bini. Mau keluar tak khabar. Ni. Boleh cerai terus, jangan main. Itulah jangan mudah-mudah. Tu suami kita, dia yang terbaik, nak keluar khabar dulu. Bukan suami tak bagi, suami pula jangan guna